Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Sila baca doa. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua duduk. Okey, baiklah. Anak-anak murid Ustazah sihat? Semua dah makan ke belum? Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan pelajaran kita tentang tajuk yang penting dalam Islam. Okey, siapa tahu tajuk penting dalam Islam itu? Okey, siapa nak jawab, Aina? Okey, apa? Najis, ya betul. Nampak kan di sini Ustazah tulis najis. Okey, betul itu. Okey, baiklah. Kita akan belajar tentang tajuk najis dan cara untuk menyucikannya. Sebelum itu, Ustazah nak kamu lihat dulu objektif yang perlu kita capai dalam pelajaran untuk hari ini. Okey. Ustazah sediakan kamu dalam slide PowerPoint. Okey, boleh baca. Yang pertama, objektifnya adalah menyatakan pengertian najis dengan betul, sekurang-kurangnya satu definisi yang tepat. Yang kedua, mengelaskan sekurang-kurangnya 3 jenis najis dengan betul. Okey, yang ketiga, menjelaskan cara menyucikan najis dengan tepat. Okey. Semua boleh faham ke tidak objektif yang perlu kita capai pada hari ini? Okey, boleh? Semua boleh beri kerjasama yang bagus kepada Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas respon kamu semua. Okey, baiklah. Sebelum itu, Ustazah nak kamu teka dulu gambar yang ada di hadapan kamu ini. Okey, apakah gambar yang pertama ni? Okey, gambar orang muntah. Okey, yang kedua adalah gambar tahi. Okey, tengok di sini. Ustazah sediakan juga untuk kamu slide PowerPoint supaya kamu nampak lebih jelas lagi. Okey, 2 gambar ini. Baiklah. Semua respon yang kamu berikan itu betul dan tepat sekali. Okey, baiklah, dalam Islam benda ini kita dipanggil sebagai najis. Okey, najis ialah benda yang kotor. Okey. Ustazah akan tunjukkan kamu slide yang ringkas supaya kamu dapat faham pelajaran kita pada hari ini. Okey, semua boleh lihat slide PowerPoint Ustazah. Okey, najis ialah kotor dan tidak sah solat. Okey, contohnya, contoh najis tadi apa? Ya, muntah orang yang dewasa. Okey, lagi? Apa lagi? Darah, ya betul. Tepat sekali, bagus. Okey, baiklah. Ustazah akan terangkan dan jelaskan kepada kamu 3 jenis najis dalam Islam yang perlu kita tahu. Okey. Bila kita terkena najis, hendaklah kita menyucikannya. Sebab apa? Sebab najis adalah benda yang kotor dan tidak sah solat. Okey, kita kena jaga kebersihan diri kita. Jangan ada terkena najis sedikit pun. Okey, baiklah. Ustazah akan perkenalkan kamu najis yang pertama, iaitu najis mukhaffafah. Ialah najis yang ringan. Okey, boleh tengok tak gambar di bawah yang Ustazah letak ni? Okey, gambar bayi kan? Gambar bayi yang masih kecil, masih merangkak lagi. Okey, Ustazah di sini berikan gambaran dulu untuk kamu supaya kamu boleh faham dan ingat. Lepas tu Ustazah akan terangkan secara lebih mendalam lagi selepas ini. Okey, najis yang kedua adalah najis mutawassitah, najis yang sederhana. Okey, boleh nampak tak gambar yang Ustazah letak ni? Okey, gambar jari kan, gambar tangan yang ada darah. Ya, betul tu. Okey, boleh ingat? Ini tapak tangan yang ada darah. Okey. Najis yang ketiga adalah najis mughallazah, najis yang berat. Okey, nampak tak gambar ni? Okey, gambar binatang, gambar khinzir. Okey, itu
adalah najis yang paling berat dalam Islam. Okay, najis ini kita tidak boleh sentuh. Sebab apa? Sebab kita adalah orang Islam, orang Muslim yang haram untuk menyentuh binatang tersebut. Okay, semua boleh faham setakat ni? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih atas respon anda semua. Okay, baiklah. Sekarang ini Ustazah nak kamu berikan respon kepada Ustazah dan teka situasi gambar tersebut. Boleh ke boleh? Okey, baiklah. Ustazah akan tunjukkan kamu 3 jenis-jenis najis yang berlainan. Dan siapa yang volunteer nak mula dahulu? Ya, Wadi. Okey, silakan Wadi. Ustazah akan tunjukkan kamu gambar ini. Manakah gambar yang kamu nak pilih? Okey, gambar yang kedua, Wadi memilih gambar darah. Okey, baiklah. Sekarang ini, terima kasih atas pilihan anda. Okey, sekarang ini Ustazah nak jelaskan lagi kategori manakah dan cara untuk kita menyucikan najis tersebut. Okey, baiklah. Okey, najis darah ini adalah najis kategori yang kedua. Najis namanya najis mutawassithah, iaitu najis yang sederhana. Okey, cara kita untuk menyucikan najis tersebut adalah kita bersihkan menggunakan air sehinggalah hilang bau, hilang warna dan juga hilang rasa. Okey, boleh ingat tak 3 benda ni? Bau, warna dan rasa. Okey, 3 benda ini perlu kamu ingat supaya kotoran itu bersih dari permukaan tersebut. Okey, boleh faham ke? Faham? Okay, Alhamdulillah. Okey, seterusnya siapa volunteer orang yang kedua untuk memilih gambar? Ya, Anis. Okey, gambar anjing Anis pilih. Okey, terima kasih Anis, sila duduk. Okey, ini adalah kategori najis yang paling berat. Najis yang paling berat apa? Siapa boleh jawab? Ya, betul. Najis mughallazah. Itu najis yang paling berat dalam Islam. Okey. Najis ini itu anjing kan? Okey, macam mana untuk cara kita nak menyucikan najis tersebut? Okay. Cara nak cuci adalah menggunakan kita kena samak 7 kali bersertakan dengan 1 kali air tanah. Jadi bila kita tersentuh anjing ataupun satu lagi gambar yang saya tunjuk tadi, apa yang warna pink tadi? Ya, betul, gambar khinzir. Bila kita sentuh je 2 binatang ini, maka hendaklah kita samak sebanyak 7 kali disertakan dengan 1 kali air tanah. Okey, Alhamdulillah. Setakat ini boleh ke tidak? Okey, bagus. Okey, untuk orang yang last kali, siapa yang volunteer untuk jawab, untuk teka situasi ini? Ya, Iris. Ya, betul. Gambar ini adalah gambar bayi kecil yang sedang kencing. Ada gambar air kencing kan di atas katil tersebut. Betul tak? Nampak ke tidak? Ya, nampak kan? Okay. Jadi ini adalah kategori najis yang pertama, iaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Okay. Najis ini iaitu air kencing bayi yang berumur di bawah 2 tahun yang masih lagi menyusu ibu. Okay, macam mana kita nak bersihkan, nak cuci najis ni? Okay, dengan kita percikkan air sehingga hilang kotoran pada permukaan tersebut. Macam tu sahaja. Boleh ingat tak 3 kategori najis ini? 3 kategori jenis-jenis najis dan juga cara kita nak menyucikannya. Boleh ke tidak? Boleh ingat ke tidak? Okey, tak apa. Selepas ini kita akan buat game untuk kamu lebih faham, untuk kamu lebih mendalam lagi tentang tajuk ini. Okey.
murid Ustazah masih bersemangat ke? Alhamdulillah masih bersemangat. Okey, kalau macam tu kita akan teruskan aktiviti kita dengan satu game, iaitu game Spin and Answer. Okey, baiklah. Sekarang ini Ustazah nak bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Okey, yang pertama adalah di belah kanan Ustazah kumpulan yang pertama. Okey, di belah kiri Ustazah kumpulan yang kedua, dan di hadapan Ustazah kumpulan yang ketiga. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan kamu. Ustazah akan mainkan spin dan kita akan dan kamu akan menjawab soalan yang diberikan. Okay. Okey, kita speak untuk kumpulan manakah yang pertama untuk menjawab soalan Ustazah. Okey, kumpulan yang ketiga. Okey, tahniah, kumpulan ketiga. Baiklah. Sekarang Ustazah nak kamu jawab soalan Ustazah. Okey, soalannya berbunyi, berikan contoh najis yang ringan dan cara menyucikannya. Okey, Ustazah bagi kamu 2 minit untuk berbincang dalam kumpulan. Silakan dari sekarang. Ya betul sekali. Najis yang ringan adalah najis yang najis mukhaffafah, dan cara nak cucikannya adalah dengan percikkan sehingga hilang kotoran tersebut. Okey, betul tu. Okey, seterusnya kita akan spin untuk kumpulan mana yang terpilih soalan yang kedua. Okey. Okey, kumpulan yang pertama. Okey, baiklah. Soalan Ustazah kepada kumpulan kamu, darah adalah kategori najis yang mana? Okey, Ustazah beri kamu juga 2 minit untuk berbincang dalam kumpulan. Okey, silakan dari sekarang. Ya betul, darah adalah najis kategori najis yang kedua, iaitu najis mukhaffafah. Okay, cara nak cucikannya adalah dengan bersih sehingga hilang bau, rasa dan warna. Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan dan kerjasama kalian semua. Okay, jawapan yang betul dan tepat. Okay, seterusnya adalah kumpulan yang paling last sekali, adalah kumpulan yang ketiga. Okay. Jawab soalan Ustazah adalah, kita kena cuci sebanyak 7 kali disertakan dengan 1 kali air tanah. Okey, apakah jenis kategori najis tersebut? So bagi kamu 2 minit juga untuk jawab. Silakan dari sekarang. Ya betul, itu adalah najis kategori yang paling berat, najis mughallazah. Okey, contohnya adalah anjing. Ya betul sekali. Semua berikan tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Okey, baiklah. Sebelum kita habiskan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak tanya kembali kepada kamu semua, adakah kamu faham ke tidak pelajaran kita pada hari ini? Boleh ke tak? Okey, boleh. Okey, siapa nak jawab? Apakah maksud jenis najis? Ya, najis adalah benda yang kotor dan tidak sah solat. Okey, soalan yang kedua, berapakah jenis-jenis najis? Ya, okey, 3 jenis najis. Boleh kita sebut sama-sama? Okey, yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, najis sederhana. Yang ketiga najis mughallazah, najis paling berat. Okay, Alhamdulillah, syukur Ustazah tengok kamu faham dan boleh ambil pelajaran kita pada hari ini. Jadi saran Ustazah untuk pelajaran kita supaya kita sentiasa menjaga kebersihan diri, di mana kebersihan adalah keutamaan bagi seorang Muslim. Itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih atas kerjasama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di kemudian hari.